Alhamdulillah, 5 dinar saya dah pun keluar asrama sebab saya arahnukan 5 dinar ni di Koperasi Dagang Emas Arahnu, iaitu partner company dengan Public Gold. So sangat best simpan dekat Public Gold ni sebab ekosistem dia lengkap. Nak beli emas, nak jual emas, nak arahnu emas pun ada. Kepada anda yang business owner, saya sangat sarankan untuk anda ada item seperti 5 dinar, 50 gram ataupun 100 gram pun boleh juga arahnu dekat sini. Jangan risau, KDE ni adalah company yang sangat well established lah. Jadi kita pun boleh pajakkan emas kita, and the best part is anda boleh arahnukan emas tu tanpa kena gunting ke, kena cabut emas daripada seal ke, tak ada. Jadi inilah dia antara convenience yang anda dapat bila anda menabur emas dengan Public Gold. Saya pun arahnu emas ni untuk 2 bulan. So tak adalah saya kena bayar full. Saya dah tengok saya kena bayar RM272 sahaja, dan ini adalah nilai upah sebanyak 1% untuk 2 bulan. Dan kadar pinjaman yang saya dapat pun adalah 65% daripada nilai marhun, iaitu total harga emas yang dinilai pada waktu saya pinjam hari itulah. Sebab itulah orang cakap kan, kalau kita ada emas, maksudnya kita ada duit. So kalau anda ada buat rumah investment ke, anda ada buat perniagaan ke, anda boleh adakan simpanan emas ni supaya anda boleh bebas daripada hutang dan nama pun tak masuk sikris. Kalau anda belum lagi ada simpanan emas, boleh rujuk pin video saya untuk bermula, ataupun anda boleh sahaja isi borang video di bawah. Saya akan guide anda sebaiknya. Boleh follow.